Okey guys, ada berita yang amat penting bagi korang sebagai penerima STR yang nak dapat SARA ni. Tetapi SARA yang aku maksudkan mereka yang dah keluar dari kepompong kemiskinan, dari kepompong data e-kasih, yang mana mempertikaikan isu ini sebelum ini, sepatutnya mereka dapat pada tahun lepas. Tetapi tahun ni tak dapat. Malah bagi mereka, okay, sebab sebelum ini aku ada maklumkan, okay, mereka ambil data-data e-kasih ini sehingga 31 Oktober 2024. Tetapi memberi peluang kepada mereka yang orang kata mungkin lulus pada tahun ini e-kasih itu, yang menyebabkan mereka ini juga layak dapat orang kata SARA yang ada dalam data e-kasih. Okay, yang sepatutnya mereka dapat RM100. Sebab dia bermula pada bulan April. Yes, RM100. Tapi sekarang ini, bila-bila masa dia boleh bertukar korang menjadi RM200 bagi kategori isi rumah ataupun warga emas ataupun bujang, RM150 ataupun RM50. Tak faham bang? Masa guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Aku nak baca FAQ yang terkini. Okay, menerusi website bantuantunai.hasil.gov.my. Korang pergi bahagian kanan, bahagian FAQ. Lepas tu tengok sumbangan asas rahmah. Okay, yang mana tarikh dikeluarkan 24 hari bulan 3 2025. Aku akan bacakan sebab sebelum ini punya FAQ, dia hanya fokuskan kepada mereka yang ada dalam data e-kasih saja, iaitu kategori SARA, miskin tegar dan miskin. Tetapi dia dah split kepada dua. Mereka yang ada sebagai lulus sebagai penerima STR turut dapat manfaat SARA. Tetapi ada info tambahan. Info ini yang aku cakap penting tu. Bagi mereka yang mungkin sebelum ni tak lulus e-kasih, kan, tahun ni tak dapat Januari, Februari, Mac, tetapi nanti dapat. Tak tahu lah, tengok lah kan. Okay, jom kita tengok bacaan ini. So, ini soal lazim yang terkini bertarikh 24 hari bulan 3. Okay, sebelum ini kalau kita tengok, dia hanya fokuskan kepada SARA miskin tegar dan miskin e-kasih saja. Tetapi ini yang telah displitkan yang baru. Okey, yang mana kelayakan SARA 2005, iaitu SARA isi rumah dan warga emas tiada pasangan STR 2025, warga negara Malaysia lulus sumbangan tunai rahmah. Nampaknya kategori siapa yang lulus sumbangan tunai rahmah, kategori isi rumah, warga emas tiada pasangan, okey, layak dapat manfaat, okey, SARA, kecuali bujang. Bujang tak dapat. Okey, bujang yang hanya ada dalam data e-kasih sahaja. Okey. So, semakan rekod e-kasih akan dibuat secara berkala. Ini yang aku nak share dengan korang, info penting. Okey, yang mana terhadap penerima sedia ada STR yang tiada dalam rekod miskin tegar ataupun miskin e-kasih 31 Oktober 2004. Maksudnya kita sedia maklum, benda ini dia akan lakukan semakan sehingga 31 Oktober 2004. Okey, tetapi dia akan lihat, dia akan extend. Okey, kalau kita tengok dekat sini data e-kasih 31 Januari 2005. Mereka ini layak SARA, okey, mulai Januari 2005. Tetapi keputusan kelayakan dan pembayaran adalah April nanti. Okey, bermaksud siapa yang tak dapat Januari, Februari, Mac tu, tengoklah mungkin mereka ini kategori yang akan dapat SARA RM200 nanti. Okay, sekiranya mereka ada dalam data e-kasih sehingga 31 Januari 2005 dan mungkin baru lulus ke dan sebagainya. Dan yang kedua, data e-kasih sehingga 30 April ataupun data e-kasih 30 April 2005. Layak SARA 2005 mulai April 2005. Tapi keputusan kelayakan dan pembayaran adalah pada bulan Julai. Dan data e-kasih 31 Julai 2005 layak SARA 2005 mulai Julai 2005. Okay, tapi keputusan Oktober. Okey, data e-kasih 30 Oktober, layak SARA 2005 mulai Oktober, tetapi keputusan pada November. Keputusan kelayakan dan pembayaran lah maksudnya. Mungkin dia akan dibayar November ini RM200 itu. So for me, this is a good news kepada semua orang, khususnya yang ada dalam data e-kasih. Maksudnya kerajaan, okay, PMX di hatiku tetap nak membantu korang, okay, dengan memberi kata SARA yang ada dalam data e-kasih, walaupun korang ini tergolong
dalam orang kata penerima-penerima STR yang ada dalam daftar kasih yang mungkin terlewat untuk daftar, okey, layak untuk dapat manfaat kasih itu ataupun SARA itu. Okey, so itulah yang aku nak share dengan korang. Okey, diharap sikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Saja Sembang. Aku Rizwan, Assalamualaikum.